Hmm. Oh, betul. Hmm. Okey, assalamualaikum. Saya mu hari ni Abang mai kat Char Kway Teow Oyster Tabasco dekat Wakil Cik Yi. Bunyi kata dia ada menu berbuka puasa. Jom ikut Abang saya mu tengok Abang makan. Let's jom saya mu, let's jom. Okey, saya mu ni lah kedai dia dah. Kalau kita tengok kedai dia tu main betul-betul luar, selesa. Hok mana mai makan sini, mai buka puasa sini. Main betul-betul sempurna saya mu. Okey, saya mu tengok ni menu dia. Menu istimewa buka puasa. Saya mu tengok meriah molek ke. Jadi saya mu hok mana nak buka puasa, saya mu kena mari sini. Okey, hok special sini saya mu boleh tengok depan ni kemeriah kuih-kuih macam-macam jenis kuih. 10 ya sepala saya mu. Okey, orang ni pula orang panggil butinako deh. Tu saya mu tengok butinako dia tu. Naik molek kita tengok tu. Okey, orang ni pula saya mu tengok ni kemeriah kuih-kuih khamak, bagi-bagi rare belako, tai itik, jalan mah bunga Tanjung. Bagian ni memang betul-betul unlimited. Saya mu makan banyak mana pun 10 ya saya mu tu. Jadi saya mau tengok penuh atas meja ni. Tengok ni bahagian tu. Gedik molek lepas tu. Dia main dengan warna merah saya mu tu. Wah hati. Makan pecah perut pun tak ada masalah. Tak ada orang nak marah. Okey, assalamualaikum. Saya mu hari ni Abang main kat Char Kway Teow Oyster Tabasco. Saya mu boleh tengok menu atas meja abang gini kan. Menu berbuka puasa. Saya tengok shell out hari ni. Pak jenis periso tengok penuh saya mu atas meja. Jadi saya mu, abang tak tahan dah, abang nak buka puasa. Jadi mula-mula ni abang nak tera udai galah. Dia masuk butter saya mu. Oh comel, udai pula ibu besar-besar. Wah hati tengok tu. Jadi abang tak tahan dah saya mu, abang nak makan ni. Bismillah. Oh, wow, sedap. Udai butter dia sedap saya mu ni. Tengok. Wow. Wow. Seronok makan setahun saya mu. Okey, orang ni pula abang nak tera sos Tabasco dia, hot special dia dah. Kupai ibu budaya ni memang betul-betul sangat besar saya mu. Tu kupai dia tu. Oh. Tu bagai. Mau isi dia comel. Kita ambil isi ni saya mu. Comel tu. Cicah dengan kuah ni letak sini. Bismillah. Wow. So dia sedap. Okey, orang ni pula berselambut gini ni, original dia. Kita ambil ni belakang dia, kuah-kuah ni, letak sini. Saya mau tengok. Sedap. Okey, orang ni pula periso tombie. Periso terbaru dia dah. Kita ambil, saya mau tengok lala ibu betul-betul banyak. Ambil lala sikit. Kita ambil pahak sikit letak sini. Lepas tu dia ada soto ni. Letak sini saya mau tengok kombinasi kita hari ni. Oh puas hati. Sedap. Tengok otak besar. Ni. Otak dia sangat-sangat besar. Tu bagai. Tu isi. Macam nak katanya dia guna tu ke ketai yang fresh. Bismillah. Fresh. Wow. Jadi okey, saya mau tengok ikan saya akak dia kabel kan besar saya mu. Besar dia pada muka abang tengok besar. Tengok tu ikan saya akak dia sangat-sangat fresh. Tu isi putih molek isi ni. Cicah aku ni kita kombinasi tak jenis kuah saya mu. Enggak. Itu yang jadi. Jadi saya mu, hok mana nak buka puasa, berkena shell out pak jenis periso saya mu. Sempurna molek. Jadi saya mu, hok mana nak makan colik pada juga. Colik capur ni. Saya tengok. Sos dia sangat-sangat bekak. Bismillah. Wow. Oh jadi. Saya mau tengok kemeriah kuih ni saya mu. Jadi hok paling special banyak terang ni tengok ni. Tai itik lembek molek tai itik mu saya mu. Dalam mah. Wow. Okey, ni kuih kekacang dah. Bismillah.
Oh, mati. Kekocak sungguh saya mu. Mati lah mu. Oh, sedap. Jadi, butin aku deh. Lembut. Sedap. Okey, last sekali perkena pula 3 jenis air saya mu. Wow. Okey, ni pula air tembika dia yang main dengan comel gini gelah. Bismillah. Kau mau lek saya mu rasa tembika dia tu. Lepas tu saya mu sojak sekali dia ide air kelapa lemon lychee saya mu tengok. Wow. Okey saya mu menu berbuka puasa habis ni kan memang betul sangat-sangat sempurna. Ni, barang boh.